Okey, sekarang kita nak buat sambal nasi lemak ni, dia nak buat dia makan masa dia lama. Ya, makan masa lama. Kalau boleh sambal nasi lemak ni, saya nak yang buat dia must be demi chef ataupun chef di parti. So sekali kita buat 10 kilo, kita beli pre-pack 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo atau 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo. Pre-pack. Sebab nak buat dia lama. The most important kalau kita buat sambal nasi lemak, kita kena pakai kawah. Kuali kena tebal. Alright? So, dalam ni dah ada 2 kilo kisar bawang. Kita ada bawang, kita ada sedikit halia dengan bawang putih. Sedikit saja nak get the aroma. Alright. Dan kalau boleh, bawang ni kita blend menggunakan food processor. Yang kipas tu. Jangan ada air. Dan kita masukkan bawang. Fokus ni ya. Dan saya masukkan serai. Saya masukkan serai. Dan kita kacau bawang ni. Bat sini bat Kita kacau bawang ni supaya bawang ni betul-betul caramelize. Jangan ada air. Sebab kerosakan sambal nasi lemak sebab ada air. Bila suhu turun 60 darjah Celsius, adanya penguapan dan masakan kita masak tu mudah rosak. Sebab tu sambal nasi lemak dia kena ada minyak.